Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Hari ini kita sambung. Macam saya cakap video sebelum ni, ada kemungkinan ada X-Max lagi. So, hari ni X-Max lagi. Betul tak saya cakap? Musim orang mudi X-Max sekarang, geng. Sebab X-Max, tengok seat dia besar. Saya baring kat atas ni pun masih ada lebih lagi seat pada saya lah. Kalau Syamil baring rasa lebih. Okay. So hari ini kita bersama dengan sebuah jentera daripada Yamaha, iaitu Yamaha X-Max. Spek 250. Motor ni dah diubah suai enjin dia, daripada 250cc kepada 382. Ya kot, 382cc. Entam je dalam 382cc. Issue powered by Eraser Mini X. Jadi motor ni dia apa ke namanya, dia harap-harap dia behave lah. Selalu 344 pun tak behave 344, 321 itu pun sama. Jadi kita nak tengok macam mana. Jarang lah motor daripada bengkel ni. Daripada bengkel ni tak padu. Korang mesti tahu motor mana kan. Daripada bengkel mana. Mansheng motor. Jarang tak padu. Itu hari dia buat dia buat 400 apa ke, 437cc. Yang ni 382cc. Alright. So, kita nak set up dulu motor ni. Korang stay dengan saya. So, layan sedikit video proses tuning motor ni. Nanti kita jumpa sebentar lagi. Alright. So, harap korang enjoy the video. Okay guys. Stay tuned.
Okey, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor Halimungan. Motor dah buat pula. Tadi dah cantik dah kita punya video. Sekalinya mic tak detect sound. Gampang. Jadi kita buatlah penutup tanpa ada motor. Silap. Orang kata, bak kata Piramli tak nampak. Ini umur. Ni motor ada. Jadi motor tu dia macam tu lah, dia behave. Cuma motor tu dia overrev dan ada mungkin slip lah kot dekat dia punya clutch belt ataupun dia punya bahagian CVT system lah. Jadi kita teruskan, kita dedahkan horsepower dia. Itu dia 41.46 horsepower. 362 cc. 382. Sorry. 382 cc. 41.46. Nombor Rossi 46. Jadi dia punya tahap kepaduan dia tu padu, cuma mungkin dia ada licin-licin. Apa dia? Itulah cakap, dia behave. Dia licin tu, behave lah dia. Kalau tak licin. So, saya dah advise dekat Pomen. Dia punya adjust balik CVT dia sebab motor pun overrev. Tak boleh kita nak bagi enjut lama-lama, RPM tinggi-tinggi, lama-lama pun tak boleh juga sebab motor overrev. Bahaya, tak elok untuk kesihatan enjin. Oleh itu, kalau korang nak hantar motor, pergi ke Mansheng Motor. Kalau ada skuter ke, Zontes ke, tak kisahlah motor apa pun, janji CVT system katanya. Nak hantar untuk servis ke, repair ke, ataupun modi. Kalau modi, motor CVT je lah. Kalau nak servis-servis biasa-biasa tu, motor yang selain daripada CVT punya motor pun boleh. Bolehlah contact Mansheng Motor, nombor ada dekat description box di bawah. So korang boleh roger tengok, tanya package ke dulu. Bolehlah. Halo. So kalau ada nak booking slot untuk dyno ke apa bagai, boleh contact di Dyno Lab. Nombor ada dekat description box di bawah juga. So roger dulu kita, jangan main terjah aja. Kang nanti datang main terjah aja, tak ada slot untuk dyno pula. Kan nanti kecewa. Alright. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Anik Comeback dan juga di Dyno Lab. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Anik Comeback dan aktifkan butang loceng di tepi situ. Tak tahulah tepi sebelah mana. Butang loceng tu kasih on dulu untuk dapatkan updated videos daripada saya. So, kita tengoklah next content kita nak buat video apa pula. Alright. Santai smack lagi. Alright. So, macam biasa, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.